Bab orang yang dilantik menjadi pemerintah, lalu dia tidak berlaku baik, berkelakuan baik, atau tidak ikhlas dalam pemerintahannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hasan, sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad telah menziarahi Ma'qil bin Yasar dalam sakit yang dia mati pada sakitnya itu. Faqala lahu Ma'qil, maka Ma'qil berkata kepadanya, sesungguhnya saya akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang telah saya dengar daripada Nabi SAW. Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang Allah memberi kuasa untuk memerintah orang, falam yahutha binasihatin, tetapi dia tidak menjaganya dengan baik, lam yajid raihatal jannah illa lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapat bau syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hasan, beliau berkata, kami pergi kepada Ma'qil bin Yasar untuk menziarahi beliau. Ubaidullah masuk lalu berkata kepadanya, lalu Ma'qil berkata kepadanya, aku mahu menceritakan kepadamu suatu hadis yang telah kudengar daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, tidak ada seorang pun pemerintah yang menguruskan ataupun yang memerintah orang-orang Islam, lalu dia mati dalam keadaan dia mengecoh mereka ataupun mengkhianati mereka, melainkan Allah mengharamkan surga kepadanya. Babun man syaqqa Allahu alaihi, bab orang yang menyusahkan, yakni orang lain, Allah akan menyusahkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Tarif Abi Tamimah, beliau berkata, saya telah menyaksikan Safwan dan Jundub bersama-sama sahabatnya ketika dia, yakni Safwan, berpesan kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, adakah engkau telah mendengar apa-apa daripada Rasulullah SAW? Beliau menjawab, saya telah mendengar baginda bersabda, man samma'a Allahu bihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang mahu didengar apa-apa kebajikan yang dibuatnya, Allah akan memperdengarkan apa yang dikehendakinya itu pada hari kiamat nanti. Qala, baginda bersabda, wa man yushaqiq, sesiapa yang menyusahkan, Allah akan menyusahkannya pada hari kiamat nanti. Faqalu, maka mereka berkata, yakni sahabat berkata, ausina, berpesanlah kepada kami, pesanlah kepada kami, berwasiatlah kepada kami. Terus Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan membusuk daripada manusia ialah perutnya. Perkara yang mula-mula sekali jadi busuk daripada manusia ini ialah perutnya. Oleh itu, sesiapa yang dapat tidak memakan kecuali yang halal, maka hendaklah dilakukannya. Dan sesiapa yang dapat, sesiapa yang hendak supaya tidak terhalang di antaranya dengan syurga, bimil'i kaffin min damin, dengan sebab segenggam ataupun secebok darah yang telah ditumpahkannya, maka hendaklah dia lakukan. Dalam setengah nuskhanya, wa man istata'a an yahula bainahu, bukan alla yuhala bainahu, tapi an yahula bainahu wa bainal jannah. Sesiapa yang dapat menghalang
Di antaranya dengan syurga, dengan secebok darah yang ditumpahkannya, maka hendaklah dia lakukan. Qala, perawi berkata, qultu li Abi Abdullah, perawi ini makna Firabri, anak buah kepada Imam Bukhari. Saya berkata kepada Abi Abdullah, yakni Imam Bukhari, man yaqulu, siapakah yang berkata tadi, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jundub? Beliau menjawab, ya, Jundub. Babul qada. Ini bab keputusan hakim, wal futyah, dan fatwa di tengah jalan. Yahya bin Ya'mar telah memutuskan kes di tengah jalan. Wa qada Sya'bi memutuskan kes di hadapan pintu rumahnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ketika aku dengan Nabi SAW sedang keluar daripada masjid, ada seorang lelaki bertemu dengan baginda dekat pintu masjid. Orang itu pun berkata, wahai Rasulullah, bilakah kiamat yang ini akan berlaku? Nabi SAW bersabda, apakah yang engkau sediakan untuk menghadapinya? Seolah-olah orang itu merasa rendah dirinya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku menyediakan untuknya puasa, sembahyang, dan sedekah yang banyak. Aku cuma cintakan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau kasihi. Ini bab hadis tentang ataupun cerita tentang Nabi SAW tidak mempunyai jaga ataupun pengawal. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata kepada seorang perempuan daripada ahli keluarganya, kamu kenalkah fulanah? Yang perempuan itu, qalat, perempuan daripada ahli keluarga dia itu berkata, ya, saya kenal. Qala, Anas berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah lalu dekat dia ketika dia sedang menangis di satu perkuburan. Baginda berkata, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan itu berkata, nyah engkau dariku, engkau pergi jauhlah daripada aku. Fa innaka khilwun min musibati, engkau tidak mengalami musibah yang menimpaku ini. Qala, Anas berkata, fajawazaha, maka Nabi SAW pun meninggalkannya dan terus pergi. Kemudian ada seseorang lalu dekat perempuan itu. Dia berkata, apa Rasulullah kata kepadamu? Perempuan itu pun berkata, saya tak kenal dia. Orang itu berkata, itu sesungguhnya Rasulullah SAW. Perawi berkata, yang ini Anas. Maka perempuan itu pun pergi ke pintu rumah Nabi SAW. Lepas itulah dia pergi. Falam tajid alaihi bawaban, dia tidak mendapati ada pengawal ataupun jaga di rumahnya. Perempuan itu pun berkata, yang ini selepas bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, tadi aku tidak kenal engkau. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ialah di permulaan seseorang itu menghadapi kesusahan. Babun al-hakim yahkumu bil qatl ala man wajaba alaihi dun al-imam alladhi fawqa. Ini bab hakim boleh memutuskan, pemerintah yang di bawahan boleh memutuskan kes pembunuhan ataupun boleh memutuskan tentang hukuman qisas terhadap seseorang yang telah wajib hukuman qisas itu ke atasnya, tanpa imam yang lebih tinggi daripadanya, tanpa pemimpin yang lebih tinggi daripadanya. Diriwayatkan daripada Anas bahwa Qais bin Sa'ad berkata, Anas berkata, sesungguhnya Qais bin Sa'ad adalah seperti ketua. Anna Qais bin Sa'ad kana yakunu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilati sahib asy-syarat min al-amir.
Qais bin Sa'ad